5 petang dia dengar lagu. Kemudian 7.10, sekarang 7.12 azan maghrib, kan? Dia pun dengar azan maghrib tu, dia kata, alah, lagu tengah best ni kan, rugi pula kalau terlepas. Dia pun sambung dengan lagu, dengar sambung sampailah 8.20. Lagi 7 minit dah isyak. 8.20 baru tersedar, alamak, aku tak maghrib lagi ni. Dia pun bergegas ambil wuduk dan salat. Okey, jadi apa hukum dia dengar lagu tadi? Apa hukum dia? Hukum dia ada 3. Dia tak ada terus haram je. Dia ada 3 hukum dekat sana. Orang yang buat dosa tu, orang yang pelaku sama, perbuatan sama, tapi ada 3 hukum kat sana. Hukum yang pertama, harus dia dengar lagu pukul 5 petang tadi, selagi mana lagu itu tidak bercanggah dengan syariat, tidak melanggar akidah dan sebagainya, dia mengikut konsep asal, iaitu hiburan yang asal itu diharuskan dalam agama Islam. Jadi dia dengar lagu 5 petang tadi, harus hukumnya. Masuk pukul 7.10 malam, dengar azan, masih lagi dengar lagu, tak bergerak, apa hukumnya waktu itu? Waktu itu makruh. Kerana ada 2 benda yang dia bertembung, dengan lagu dengan solat. Dia pilih dengan lagu dulu daripada solat. Sebab apa? Dia tahu solat ada masa lagi, lagu ni bila-bila masa habis dah. Jadi ketika mana pertimbangan itu dilebihkan benda yang lara berbanding benda yang ibadat, jadi di sana jatuh makruh. Bila jatuh haram? 8.20 tadi. 8.20 jadi jatuh haram. Kenapa jatuh haram? Tak masuk lagi waktu isyak. Kerana dia sengaja melewatkan waktu solat tanpa alasan munasabah, kan, yang mana menggolongkan dirinya dalam ayat wailul lil musallin, dan celakalah bagi mereka yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, di mana mereka lalai dalam mengerjakannya. Apa maksud lalai? Sengaja melewat-lewatkan waktu salat sehingga ke hujung waktu atas alasan yang tidak munasabah. Kalau ada alasan munasabah boleh, contohnya meeting ke apa. Tapi kalau meeting pun tak adalah sampai hujung-hujung tu kan, dia pun berhenti awal sikit lah. Tapi kalau ada alasan munasabah yang diterima oleh syarak, tak ada masalah. Tapi dengan lagu memang tak munasabah lah. Tapi nak bagi tahu, dosa yang dia tanggung tadi, haram tadi, dosa yang dia tanggung tadi, ada orang lain tanggung tak? Tak ada, dia seorang je tanggung. Sebab apa? Dia yang buat, dia yang tahu, dia yang tanggung, dia akan minta ampun pada Allah untuk dosa dia buat. Yang kita risaukan adalah pecahan dosa yang kedua, iaitu dosa yang dibuat secara kolektif, dosa yang dibuat secara beramai-ramai, dosa yang dibuat secara berjemaah, atau kita boleh bahasakan dia sebagai normalisasi dosa.